kewujudan kenyataan berita kebaikan. Perkara apa orang boleh mengatakan tidak ada kepentingan dan tidak penting, terutama semua lelaki dan juga semua perempuan. Kewujudan kenyataan kalau sekiranya telinga tu dah sememangnya pekak ataupun tak nak dengar perkara perakaman daripada perkara apa orang mengatakan tidak penting untuk mendengar perkara apa orang mengatakan semua ini. Dan sebab itulah kewujudan kenyataan perkara yang penting adalah menyimpan data-data rakaman pada teknologi laman utama website iaitu Google, dan juga kewujudan kenyataan menyimpan data-data rakaman pada folder yang terdapat pada laman media YouTube dan juga simpanan pada laman media TikTok dan juga simpanan pada laman media Facebook dan juga pada simpanan laman media yang lain. Dan sebab itulah kewujudan kenyataan adalah tujuan untuk sebagaimana kewujudan kenyataan Tuhan sebagai bangkai yang tidak memiliki pahala untuk boleh teruskan hidup. Itu sebagaimana kewujudan kenyataan pahala yang terdapat pada kemajuan yang tidak berkeadaan kewujudan kenyataan milik Tuhan sebagai bangkai. Sebab itulah kewujudan kenyataan data-data semua perkara apa yang ada sebagai bukti untuk semua lelaki dan juga semua perempuan untuk boleh berfikir perkara kewujudan kenyataan. Dan sebab itulah kewujudan kenyataan termasuk juga pada persekitaran syurga dan juga persekitaran kemajuan. Sebab itulah kewujudan kenyataan tidak ada pahala milik Tuhan, apatah lagi sebagai bangkai di dalam bentuk bumi ini dan juga di luar bentuk bumi ini. Sebab itulah kewujudan kenyataan, kepentingan data-data yang disimpan sebagai bukti untuk kepada kewujudan kenyataan Tuhan sebagai bangkai.